Di sepanjang pesisir dan sulai besar Kalimantan, berdiri kampung-kampung Melayu dengan nama yang seakan bergema dari Semenanjung dan Sumatera: Pontianak, Berau, Banjar, Kutai. Namun persoalan besar sering timbul. Siapakah sebenarnya orang Melayu di bumi Kalimantan ini? Adakah mereka pendatang dari luar atau keturunan asal Pulau Borneo yang berubah identiti seiring masa dan agama? Menurut pandangan ahli sejarah seperti Dr. Bernard Selato dan D. Sutlife Jr., Kalimantan sejak ribuan tahun dahulu telah dihuni oleh kumpulan manusia purba yang kini kita kenali sebagai bangsa Dayak, kelompok etnik yang berakar di pedalaman dan lembah sungai. Tetapi menjelang abad ke-14, muncul satu gelombang baharu di pesisir. Pedagang dan mubalih dari dunia Melayu yang membawa agama Islam, bahasa Melayu dan sistem budaya baharu. Dari sinilah bermula kisah panjang pertemuan antara Dayak dan Melayu, kisah yang membentuk identiti unik di Pulau Borneo. Bukti arkeologi menunjukkan bahawa manusia telah mendiami Kalimantan sekurang-kurangnya 40,000 tahun dahulu. Gua-gua di pedalaman seperti di Niah dan Meratus menyimpan lukisan batu dan sisa kehidupan awal manusia. Mereka yang mendiami pulau ini adalah masyarakat pemburu, petani dan pelayar sungai, nenek moyang kepada kelompok Dayak masa kini. Menurut catatan antropologi dalam Borneo Research Bulletin, jilid 12 tahun 1980, suku-suku ini memiliki sistem sosial, kepercayaan animisme dan adat hutan yang teratur jauh sebelum pengaruh luar sampai ke pesisir. Mereka menamakan sungai sebagai nadi kehidupan dan hutan sebagai rumah roh. Di sinilah akar Kalimantan yang sebenar, sebuah dunia yang berdiri sendiri, sebelum gelombang Melayu datang membawa cahaya baharu. Apabila empayar-empayar Melayu seperti Sriwijaya dan Melaka menguasai perdagangan maritim antara abad ke-7 hingga ke-15, laluan laut dari Sumatera ke Borneo menjadi jalan utama kapal dan kafilah. Pedagang Melayu membawa kain, rempah, logam dan yang paling penting, agama Islam. Menurut catatan T.D. Skid dan Wilken tahun 1895, Islam telah sampai ke pesisir Kalimantan Barat sekitar abad ke-15 melalui jaringan saudagar Melayu Arab dari Sumatera dan Johor Riau. Bahasa Melayu menjadi lingua franca antara pedagang, menggantikan dialek-dialek tempatan, manakala ajaran Islam mengubah adat pesisir. Pada tahun 1771, seorang bangsawan bernama Syarif Abdul Rahman Al-Qadri, keturunan Arab Melayu dari Mempawah, mendirikan Kesultanan Pontianak. Menurut rujukan daripada Wikipedia Bahasa Melayu, artikel Orang Melayu Pontianak, baginda dianggap pengasas komuniti Melayu moden di Kalimantan Barat. Sementara itu di timur pulau, muncul Kerajaan Berau pada abad ke-14. Catatan Encyclopedia of Malay World 2004 menyatakan bahawa dialek Melayu Berau lahir daripada gabungan bahasa Melayu Sumatera dengan Lokhat tempatan. Di selatan pula, kerajaan-kerajaan seperti Nan Sarunai, Negara Dipar dan Kesultanan Banjar menjadi titik pertemuan antara Dayak Maknyan dan budaya Melayu pesisir. Namun, asal-usul Melayu di Kalimantan bukan sekadar kisah kedatangan, ia juga kisah transformasi. Kajian bertajuk Proses Masuk Melayu di Kalimantan oleh Dr. Mujlis G. Widiatmaja 2012 menerangkan bahawa ramai suku Dayak yang memeluk Islam di pesisir sungai kemudian menukar identiti mereka menjadi orang Melayu. Fenomena ini dikenali sebagai proses masuk Melayu. Ia bukan sekadar soal agama, tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi. Menjadi Melayu bererti hidup di pesisir, berdagang, memakai bahasa Melayu dan menyertai jaringan budaya Islam Nusantara. Mereka yang dahulu dipanggil Dayak Muara atau Dayak Sungai, kini dikenali sebagai Melayu Berau, Melayu Kutai, Melayu Pontianak dan Banjar. Namun tidak semua menyambut perubahan itu. Sebahagian suku Dayak di pedalaman menolak Islamisasi dan terus memegang kepercayaan asal.
di sinilah lahir sempadan identiti yang halus antara Dayak dan Melayu. Dua nama tetapi berasal dari akar yang sama. Beberapa kerajaan utama menjadi mercu sejarah pembentukan identiti Melayu Kalimantan. Pertama, Pontianak yang diasaskan oleh Sharif Abdul Rahman Al-Qadri pada tahun 1771 menjadi pusat kuasa Melayu Islam di barat Borneo. Menurut sumber sejarah Pontianak, Arsip Kalimantan Barat 1996, Istana Baginda dibina di pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, lambang penyatuan sungai sebagai nadi bangsa. Kedua, Kesultanan Berau yang berkembang daripada kerajaan tempatan bernama Banua menjadi bukti lahirnya Melayu Berau yang masih menutur dialek sendiri. Ketiga, Kesultanan Kutai Kartanegara di Tenggarong, sebuah kuasa yang lebih tua lagi, berakar sejak abad ke-13. Walaupun awalnya beragama Hindu-Buddha, pengislaman raja-rajanya pada abad ke-16 menjadikan Kutai sebahagian daripada dunia Melayu Islam. Keempat, Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Rujukan daripada Sejarah Banjar tulisan Alfani Daud 1997 menjelaskan bahawa kerajaan ini terbentuk hasil pertembungan Dayak Ma'anyan dan Islam Melayu dari Jawa serta Sumatera. Di sinilah muncul istilah Melayu Banjar yang kita kenali hari ini. Semua kerajaan ini bukanlah transplantasi budaya luar, tetapi hasil gabungan antara darah Dayak, akal Melayu dan cahaya Islam. Bahasa Melayu yang ditutur di Kalimantan syarat dengan warisan Dayak. Kajian linguistik oleh Collins 2005 menunjukkan bahawa banyak perkataan dalam dialek Melayu Berau dan Pontianak berasal daripada bahasa Dayak, seperti kata lalau, pergi, ngayau, berperang dan pambelum, semangat. Dalam seni ukiran, bentuk motif flora dan fauna Dayak diolah menjadi corak Islamik pada masjid dan istana Melayu. Dalam upacara perkahwinan Banjar dan Pontianak, unsur ritual adat Dayak masih tersisa dalam pantun dan jampi. Warisan ini menunjukkan bahawa Melayu Kalimantan bukan sekadar satu etnik baharu, tetapi satu kesinambungan budaya purba yang telah menyesuaikan diri dengan zaman Islam dan perdagangan maritim. Hari ini, di sepanjang Sungai Kapuas hingga ke Mahakam, Melayu dan Dayak hidup berdampingan, kadang bersatu dalam darah yang sama, kadang berbeza hanya pada sebutan nama. Identiti Melayu di Kalimantan bukan identiti yang datang dari luar, tetapi hasil perkahwinan sejarah antara dunia pedalaman dan dunia pesisir. Seperti yang ditulis oleh Profesor James T. Collins dalam bukunya Bahasa Melayu Bahasa Dunia 2011. Di Borneo, Melayu bukan sekadar bangsa, tetapi keadaan budaya, satu cara hidup yang terbentuk melalui interaksi, bukan penjajahan. Maka, apabila kita menyebut orang Melayu Kalimantan, jangan dibayangkan satu garis keturunan tunggal. Bayangkan sungai-sungai yang mengalir dari hulu Dayak ke Muara Melayu, bercampur, bersatu, tetapi tetap membawa asalnya masing-masing. Di sinilah makna sebenar Melayu Kalimantan, bukan darah yang memisahkan kita, tetapi sejarah yang menyatukan. Inilah asal-usul Melayu Kalimantan. Kisah tentang pertemuan budaya, bukan penaklukan. Dari kerajaan Nan Sarunai hingga ke Istana Pontianak, dari Sungai Mahakam hingga ke Laut Natuna, identiti Melayu di pulau ini terus hidup dan berkembang. Jika anda ingin kami kupas pula kisah Melayu Berau, Melayu Kutai atau hubungan rahsia antara Banjar dan Dayak Ma'anyan, tuliskan di ruangan komen. Kerana di rahsia silam, setiap nama dan setiap sungai menyimpan cerita asal-usul bangsa kita.